Notifikasi buat hati gelisah nampak macam hal kecil sampai kita sedar khusyuk dan emosi sudah semakin susah dijaga. Kalbu fit, sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Yang mencuri khusyuk dan emosi bukan satu sesi panjang sahaja, tetapi ribuan buka kunci kecil yang tidak pernah kita niatkan. Kita sering fikir masalah notifikasi buat hati gelisah cuma lemah disiplin. Sebenarnya persekitaran digital kita terlalu mudah, terlalu dekat dan terlalu cepat memberi ganjaran. Bahagian kajian ini jangan dibaca sebagai menakut-nakutkan orang. PubMed meta-analisis menyebut penggunaan media sosial bermasalah dikaitkan dengan tidur, keresahan, kemurungan dan kesejahteraan yang lebih lemah. PubMed meta-analisis pula memberi konteks tambahan. Penggunaan telefon pintar bermasalah dikaitkan dengan kemurungan, keresahan, stres dan tidur yang lebih buruk. Jadi untuk isu notifikasi buat hati gelisah, mesejnya bukan menyalahkan diri, tetapi mengenal pola yang selalu muncul bersama stres, emosi tidak stabil dan tidur yang lemah. Apabila khusyuk dan emosi terganggu berulang kali, kita bukan cuma hilang masa, kita hilang rasa mengawal pilihan sendiri. Bila isu notifikasi buat hati gelisah diletakkan di bawah cahaya wahyu, surah At-Taghabun ayat 11 menjadi pengingat. Allah membimbing hati orang yang beriman kepadanya, maka yang dijaga bukan skrin sahaja, tetapi masa, niat dan adab. Untuk berubah, jangan mula dengan niat besar sahaja. Mula dengan satu pagar kecil yang jelas. Matikan notifikasi tidak penting. Jangan bergantung pada semangat malam ini sahaja. Ubah susun atur supaya esok lebih mudah. Langkah rohani tidak perlu panjang untuk bermula. Dalam isu notifikasi buat hati gelisah, surah Asy-Syarr ayat 5 hingga 6 memberi arah. Kesempitan bukan penghujung cerita. Mulakan dengan zikir pendek, baca beberapa ayat Quran, tulis niat atau duduk sebentar tanpa skrin. Bila perhatian kembali di tangan kita, khusyuk dan emosi lebih mudah dijaga dengan niat yang jelas. Kalbu fit, sekat gangguan, jaga ibadah, hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.